PKR dengan rendah hati menerima dan menghormati keputusan rakyat pada pilihan raya negeri Sabah yang diadakan semalam. Walaupun hanya berjaya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Melalap, pengarah bersama jentera pilihan raya PKR untuk PRN, Nurul Izzah Anwar dan Saifuddin Nasution Ismail menyatakan, suara rakyat adalah petunjuk yang kami terima dengan hati yang terbuka sebagai peringatan dan pengajaran yang membawa hikmah kepada mereka yang benar-benar berjuang. Nurul Izzah turut menggambarkan persaingan di DUN Sabah yang melibatkan 73 kerusi sebagai sangat mencabar. Namun beliau menegaskan PKR diberi peluang untuk bertanding di 12 kerusi, satu peningkatan berbanding hanya 8 kerusi pada PRN 2020. Ini merupakan satu perkembangan positif yang menunjukkan keyakinan terhadap PKR mula berkembang di Sabah. Sokongan daripada jentera dan anggota parti juga semakin kuat. Walaupun kami tidak meraih kemenangan dari segi angka, namun kami tetap menang dalam hal tekad dan kesungguhan, ujar mereka lagi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor atas mandat baru yang diterima untuk membentuk kerajaan negeri susulan keputusan pilihan raya negeri Sabah yang diumumkan awal pagi tadi. Anwar mengakui bahawa Kerajaan Persekutuan menghormati mesej jelas yang disampaikan oleh pengundi Sabah yang mendambakan perubahan selepas berhadapan dengan ketidakadilan dan pengabaian yang berlaku sejak sekian lama. Kerajaan Madani menghormati sepenuhnya mesej yang jelas daripada para pengundi di Sabah bahawa mereka menuntut perubahan sebenar selepas bertahun-tahun menghadapi ketidakadilan dan pengabaian daripada hampir semua pihak, baik dari Semenanjung maupun dari Sabah sendiri, jelasnya dalam satu kenyataan. Anwar juga menambah, sepanjang 3 tahun lalu, kerajaan telah berusaha menyelesaikan pelbagai isu yang diwarisi, termasuk tuntutan berkaitan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Dalam tempoh singkat ini, beberapa kemajuan nyata telah dicapai berhubung isu MA63, katanya. Beliau menegaskan bahawa Kerajaan Madani akan terus komited untuk melaksanakan pembaharuan bagi memastikan Sabah menerima layanan yang adil dan saksama.